Resha. Ya, ya. Besarnya tempat tu. Besar gila. Jom kita pergi. Jom. Najwan. Tu kedai buku. Jom masuk. Najwan. Ni bukan ke buku yang kau nak hari tu? Loh. Cantik je kualiti. Dalam pintu sakti. Aku nak belilah. Jom. Mana gitu? Yang ni lah. Okey. Yang ni. Apa maksud buku ni sebenarnya? Buku ni dia kisahkan dua perempuan yang berjumpa pintu sakti dan masuk dalam tu. Ada beberapa babak dalam ni. Nampak ni? Dia ada isi, ada ni, banyak lah. Resha. Ya. Macam ada ais sedap je ni. Tu lah. Satu. Coklat. Yang besarnya. Satu. Okey abang nama apa dah? Abang dari mana? Okey, saya nama Muhammad Iman Diatullah dan saya dari Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Perlis. Okey, abang boleh ceritakan sikit tentang gerai abang ni? Okey, macam ni kita main daripada persatuan, kita buat pameran Matawang Alam Melayu. Matawang Alam Melayu ni apa dia? Matawang yang digunakan pada zaman-zaman Kesultanan Melayu sampai ke era-era penjajahan British apa semua tu lah. Okey. Ni ada contoh-contoh matawang lah ni. Boleh tengok lah yang mana ada tulisan Jawi semualah. Lepas tu bahan-bahan material apa yang digunakan untuk matawang alam tradisional. Contohnya kita ada matawang pada timah, perak, tembaga dengan emas. Okey, terima kasih abang. Okey. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Apa perkara yang paling menarik perhatian akak dan apa perasaan akak? Okay, so benda yang paling menarik perhatian akak adalah buku-buku semua yang kat sini. Lepas tu dia macam ada game-game, pasal ada benda-benda game-game semua kat sana. Lepas tu perasaan akak datang sini, akak rasa happy sebab boleh datang sini lah. Memang akak selalu datang sini, tahun lepas selalu saya. Lepas tu tahun ni akak ada chance lagi untuk datang sini lagi. Terima kasih. Sama. Syah. Ya Najwan? Aku penat dah. Wah, aku pun penat dah duduk sini seharian. Kawan-kawan, jomlah datang ke Pesta Buku. Seronok tau datang sini. Jumpa lagi. Bye.